Awak yang datang interview Ha, ya? Awak pakai sini? Lah, apa kena-mengena interview dengan baju? Tak apalah, tapi awak lambat ni tau. Alah, lambat pun jadi isu ke? Awak jangan sampai saya report HR dengan Jabatan Buruh Kerja Raya. Kerja pun belum dapat lagi. So, semua barang-barang kat sini, kita ni buat apa ni? Minum kopi tak boleh? Tak, sekarang time kerja. Kalau customer tengok kita, macam kita tak profesional. Tak boleh cakap tak boleh lah. Tak payah tosit-tosit. Bos, berapa gaji saya? 1,500. Mana cukup bos? Awak baru mula. Tak, masalahnya saya pagi nak minum kopi. Malam saya repat dan bayung. Kurang-kurang 3,000 lah. Tak boleh macam tu. Boleh tak apa lah, berhenti lah. Okay, 3,000 boleh, 3,000 boleh. So, awak kena remindkan dekat customer, setiap customer yang buat pembelian RM100 ke atas, tak kisahlah bunga ke, dessert ke, diorang dah dapat join cabutan bertuah. Ini bukan kerja saya cashier. Kita kat sini, semua orang kena multitask, man. Awak nak pergi mana tu? Berhenti kerja lah. Janganlah. Man. Kenapa Jangan sentuh-sentuh lah. Awak buat apa ni? Sekejap bos, saya letih lah bos. Kenapa? Bos bagi saya macam-macam kerja. Bos ingat saya robot dah nak buat kerja. Man, nanti awak tolong key in data, lepas tu kira stok kat belakang awak kenapa ni? Kenapa ni? Bos jangan pressure saya bos. Saya anxiety tau. Saya kena jaga mental health saya. Man, awak buat apa ni? Awak jangan main phone time waktu kerja. Ayolah bos, bukan ada customer pun. Nampak kita tak profesional lah, man. Jangan keluar. Kenapa nak keluar? Saya nak balik lah. Tak apa, tengok balik. Tak apa. Man, aku gerak dulu tau. Dah habis waktu kerja ni. Kita jumpa kat Rembayung malam ni. Man. Saya lupa nak cakap. Malam ni awak OT Awak siapa?